Hai semua, jom hari ini kita explore satu dunia yang wow, penuh dengan keajaiban tapi ada juga cabaran dan harapan. Kita nak buka cerita pasal hidupan liar kat Malaysia ni, harta karun kita yang paling berharga. Dah sedia? Okey, bila sebut je harta karun Malaysia, apa yang terlintas kat fikiran korang? Mesti ramai yang terus teringat dekat orang hutan kita kan? Hebat tau, diorang ni kongsi 97% DNA yang sama macam kita manusia. Atau mungkin yang ni pak belang kita, simbol gagah perkasa yang ada kat jata negara kita tu. Dan jangan lupa pengembara lautan yang setia ni. Bayangkan dia boleh travel beribu-ribu kilometer semata-mata nak balik ke pantai tempat dia lahir. Power kan? Dan ini semua cuma sebahagian kecil je daripada watak-watak awesome yang akan kita jumpa dalam cerita ni. Okey, jom kita mulakan pengembaraan kita. Peta minda yang korang nampak ni, inilah yang akan jadi GPS kita. Semua cerita ada kat dalam ni. Daripada apa kekayaan yang kita ada, apa cabaran yang diorang tengah hadap, sampailah ke usaha-usaha untuk selamatkan mereka. Semuanya ada kat sini. Jom kita masuk bab pertama, harta karun Malaysia. Kita nak kenal dengan lebih dekat lagi siapa sebenarnya permata-permata yang tinggal kat rumah kita ni. Yang paling best pasal hidupan liar kita ni ialah macam-macam jenis ada. Contohnya, kat Borneo, kita ada gajah paimi. Comel tau, gajah paling kecil kat dunia. Telinga dia besar sikit, ekor pun panjang. Lepas tu, burung enggang yang setia gila sampai jadi simbol untuk Sarawak. Ada tapir yang nampak macam gabungan haiwan lain kan? Pelik tapi unik. Belum lagi, beruang madu. Beruang paling kecil juga, champion panjat pokok cari madu. Monyet Belanda pula dengan hidung mancung dia yang famous tu. Dan kat laut, kita ada dugong, si lembu laut yang pemalu. Inilah dia, harta karun kita yang hidup. Okey, so kita ada macam-macam haiwan yang unik dan hebat ni. Tapi, pernah tak korang terfikir kenapa kita kena ambil peduli? Kenapa semua ni penting? Bukan untuk hutan je tau, tapi untuk kita sekali. Jawapan pertama, mudah je. Keseimbangan ekosistem. Cuba bayangkan, alam ni macam satu tim bola sepak. Setiap haiwan ada peranan masing-masing. Ambil contoh burung enggang. Dia ni digelar petani hutan. Kenapa? Sebab dia makan buah, lepas tu dia terbang merata-rata dan tolong sebarkan biji benih tu. Kiranya dia tolong tanam pokok baru secara percuma. Kalau petani ni tak ada, macam mana hutan nak sihat kan? Jadi bila satu spesies hilang, ibaratnya macam pemain star kena kad merah. Habis goyang satu pasukan. Selain tu, hidupan liar ni penting untuk ekopelancongan. Kitaran dia simple je dan sangat positif. Korang bayangkan, orang datang dari seluruh dunia nak tengok orang hutan kat Sabah atau nak saksikan penyu bertelur kat Terengganu. Ini bukan setakat bagi pengalaman best kat pelancong tahu, tapi ia juga buka peluang kerja untuk orang tempatan, jadi pemandu pelancong, jadi ranger. Bila orang kampung dapat income, mestilah diorangkan lagi semangat nak jaga alam sekitar, betul tak? So, ia jadi satu situasi menang-menang. Alam menang, kita menang, negara pun menang. Tapi, macam dalam mana-mana cerita, mesti ada konflik kan? Harta karun kita ni pun sama. Diorang tengah hadap cabaran yang sangat-sangat besar. Jom kita tengok babak yang paling kritikal dalam cerita ni, ancaman di depan mata. Dan kebanyakannya, puncanya datang daripada kita, manusia. Okey, kita ambil satu contoh je. Cuba bayangkan, bila kita bina highway potong hutan. Nampak macam sejalur jalan je kan? Tapi sebenarnya, jalan tu dah jadi macam tembok besar yang pisahkan hutan tu jadi dua. Untuk haiwan macam harimau yang perlukan kawasan yang luas gila untuk cari makan dan pasangan, tembok ni macam penjara. Diorang terperangkap dalam pulau hutan yang makin kecil. Susahlah diorang nak cari pasangan, nak membiak. Lama-lama, populasi kat situ boleh pupus. Inilah realitinya bila pembangunan tak dirancang betul-betul. Tapi jangan risau, jangan putus asa dulu. Cerita ni belum habis. Walaupun ada cabaran, tapi harapan tu sentiasa ada. Sekarang, kita masuk babak pasal wira-wira kita dan usaha mereka. Misi menyelamat. Jadi, apa plan kita untuk berlawan? Macam-macam cara kita buat. Pertama, dari segi undang-undang. Kita ada akta khas yang boleh hukum pemburu haram dengan teruk. Lepas tu, kita ada pusat-pusat konservasi yang hebat, macam pusat gajah kat Kuala Gandah tu. Kerja diorang, selamatkan gajah yang tersesat masuk kampung. Ada juga EIA atau penilaian impak alam sekitar. Maksudnya, sebelum mana-mana projek besar nak mula, kena kaji dulu ada kesan buruk tak kat alam sekitar. Ini semua bukti yang kita tak duduk diam je. Kita sedang melawan balik. Jadi itulah ceritanya setakat ni. Cerita pasal harta karun kita yang tak ternilai, ancaman yang betul-betul wujud dan misi menyelamat yang penuh harapan. Tapi kena ingat, cerita pasal hidupan liar Malaysia ni, penamatnya belum ditulis lagi. Sebenarnya, kita semua yang tengah tulis cerita ni, sekarang juga. Jadi soalannya untuk korang,
Apa peranan yang korang nak main dalam cerita ni? Bab apa yang korang akan tulis? Cuba fikirkan.